Assalamualaikum ayah. Ayah yang mulia, kamu mendengar pengajian ayah bak radio. Pernah kira di Allah kamu tengah menerima ilmu bak ayah. Dengar ber radio, ayah dapat lagi dengar ber malam ni ke bakmi ni dengar. Malam ni ada ya ber ke ayah ber bakmi yang musuh dia ayah. Ya ber bakmi. Ayah musuh dengar dia bakmi, dia yang dengar pasal dengar ber radio ke nanti. Mengkam thod. Yang baik hanam thore. Ya, jadi dengar radio penam thod aduh tu mubut. Lah tu so dekat tu bawa so boleh aliran dekat tu. Mana jelas tu re. Tapi punya jelas tu re, ke orang macam kita ni. Kita dah baca kitab. Nanti lagi kitabnya saya tulis Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pagi. Ini nak kajamukan wabah Allah. Mak dah buat kitab. Mahanjut. Nah falah ada kata Imam Ghazali dapatnya tulisan kero. Lagi yang tulis kero, mana duduk kopi-kopi terus pak gedak. Pak gedaknya. Yang jelasnya ilmu. Nanti pada radio, mana ada buat tulis. Pada radio itu ilmu lewat suara tanpa orang. Hendak tak ada urun tu. Mau nyoba kitab ilmu tanpa suara dengan tulisan. Apa dia? Cuma sajalah ilmunya betul-betul atau warisan menyambung ke para Rasulullah. Sambung dalam isi dalam Al-Quran.